Kalau ada bajet RM60,000, patut beli 100 gram emas sekaligus ke? Jawapan saya, tidak semestinya. Mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, penulis buku Wang Emas dan Misi Bebas Hutang, dia pesan, kalau baru nak mula menyimpan emas, jangan terus habiskan semua bajet dalam satu belian. Contohnya, kalau bajet tu cukup untuk beli 100 gram, mulakan dahulu sekitar 20 hingga 30 gram emas pertama. Kenapa? Sebab harga emas memang ada naik dan turun. Mustahil setiap kali kita beli, harga akan terus naik tanpa pernah turun. Betul tak? Sebab itu, lebih baik beli sedikit dahulu, kemudian sambung tambah sedikit demi sedikit secara konsisten, dan teknik inilah yang dipanggil dollar cost averaging, DCA. Jadi apabila kita membeli secara konsisten dalam tempoh yang panjang, kita akan mendapat harga purata belian yang lebih baik. Satu lagi yang penting, gunakan duit simpanan jangka panjang, bukan duit yang nak dipakai dalam masa terdekat. Bila buat macam ni, kalau harga turun sekejap, kita tak panik. Kalau harga naik pun, kita tak tergesa-gesa nak jual. Sebab matlamat penyimpanan emas bukan mengejar untung jangka pendek, tidak. Tapi mengumpul lebih banyak untuk jangka masa panjang. Jadi, jangan tergesa-gesa habiskan semua bajet dalam satu belian. Mulakan sedikit, tambah secara konsisten dan tambah ilmu dari semasa ke semasa. Jika berminat nak belajar simpan emas, serendah RM100 sahaja melalui akaun Gap Gold Accumulation Program Public Gold. Tiada komitmen bulanan, kita boleh mengumpul sedikit demi sedikit. Klik link yang saya sediakan atau tekan saja link dekat bio. Saya bantu sebaik mungkin.